Cara makan nasi kabut betul gini deh. Letak nasi dulu. Nasi ni mau kita masak guna bunga talang tau. Bukan guna pewarna. Letak nasi. Lepas tu letak budu dulu. Kita buat sendiri, dok beli. Letak budu. Lepas tu kita letak sambal ikan. Ni sambal ikan buat diri juga dah. Lepas tu kita letak nyo goreng. Lepas siap letak nyo goreng, letaklah ulam-ulaman. Nak ulam banyak mana. Nasi kabut ni memang kena letak ulam warna hijau dah. Baru dia sedap. Bunga gantan. Lepas tu kacang panjang. Gini awak nasi kabut sebenar. Lepas tu letak toge. Sambal jangan lupa. Letak sambal. Ini memang sambal khas untuk nasi kabut dah. Mau kita buat juga. Cara betul makan nasi kabut kena gaul pakai tangan. Tak boleh gaul pakai sudu tak jadi. Kena gaul pakai tangan gini. Gaul pakai tangan. Bagi dia sebati. Bagi dia rata molek. Lepas dah siap gaul, kita ambil telur sebutir. Telur letak sini. Lepas tu baru kita makan dah. Bismillah. Telur. Dah kedah. Makan dengan kedah memang jadi molek. Kepada penting sekali, sayur kena betul nasi kabut. Tu kena jadi. Sambal ikan kena jadi. Minyak goreng kena jadi. Tahu dia kombinasi sempurna dah.